Salam hormat, pemain penyerang sensasi Johor Darul Takzim, Jairo da Silva diturunkan pada masa kedua semalam menentang Vissel Kobe. Walaupun sering jadi pemain yang kurang diminati, Jairo membuktikan kualitinya sebagai game changer hanya dalam tempoh 3 minit selepas dimasukkan oleh Xisco Munoz. Jairo dimasukkan pada minit ke-70 untuk menggantikan Bergson da Silva ketika JDT buntu mencari gol. Pada minit ke-73, dia menerima hantaran jauh terus daripada penjaga gol. Jairo menunjukkan kelas tersendiri dengan mengawal bola menggunakan bahu. Dia menggunakan kekuatan badan untuk melepasi cabaran bersado Vissel Kobe, Boniface Enduka, sebelum melorongkan assist sempurna kepada Marcos Guilhem. JDT menang 1-0, mengumpul 11 mata, dan melonjak ke tangga ke-6 kumpulan ACLE. Jairo mungkin bukan pemain yang paling diminati ramai, tetapi tanpa ketenangan dan hantaran cantiknya, misi JDT untuk menumbangkan Vissel Kobe mungkin tidak akan tercapai.